Pernah tak tanam bawang, siram elok, baja bagi, tapi hasilnya daun layu, bawang tak besar, macam tak sudi nak hidup. Saya pun pernah. Dan masa tu saya tertanya, kenapa pokok bawang saya macam tengah merajuk? Rupanya memang tengah merajuk. Dan inilah 5 cara untuk kita mengenal pasti apa masalah yang kita hadapi ni. Yang pertama, tanam pokok terus kuning. Biasanya daun bawah cepat kuning. Berkemungkinan besar adalah sebabkan tanah terlalu lembap atau sailan tidak bagus. Bawang ni tak suka berendam lama-lama dengan air yang bertakung ni. Dia akan stres. Yang kedua, daun nampak layu dan tak membaya. Ini adalah disebabkan jangkitan kulat ataupun anda terlebih bagi baja nitrogen. Pokok ni pun dia macam manusia juga. Terlebih manja pun tak jadi. Yang ketiga, tunas tak naik, pokok macam terbantut. Ini tanda tanah terlalu padat dan kurang nutrisi. Bawang perlukan tanah yang gembur, poros dan kaya dengan bahan organik. Yang keempat, bawang tidak membesar tapi pokok nampak sihat. Sebabnya cahaya matahari tidak cukup. Pokok bawang perlukan cahaya matahari sekurang-kurangnya 6 jam setiap hari untuk membantu berbawang berkembang dengan sihat. Dan yang terakhir sekali, sanga-sanga kecil seperti trip dan ulat bawang. Kalau nampak pokok bawang tu berlubang atau mengerekot, itu tandanya pokok tu sudah diserang lah. Kita guna semuran racun seperti neem oil atau larutan sabun untuk atasi masalah ini. Baik, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jika video ini bantu anda, jangan lupa like, share dan follow untuk lebihkan lagi tip pertanian daripada Mardikop.